Kalau ikutkan lah dia punya apa on the paper, motor Viper 180 ni, dia punya cc dia bukanlah 180, dia adalah 174cc. Beza 1cc daripada AX200. Okay, dia punya horsepower 18 horsepower, AX dalam 17.6. Okay, and then dia punya torque dia sama 17.2 Nm torque, sama macam AX200. Dia punya on the paper lah kan. Tapi bagi aku motor ni sebenarnya dia, nak kata dia adventure, bukan adventure kan, pasal clearance dia pun tak adalah tinggi sangat, fork dia pun jenis macam street bike. So aku boleh katakan spek dia sebenarnya spek maxi, tapi dia bersih handlebar. Itu yang aku, dia ada campur-campur sikit lah motor ni, ada campur-campur sikit spek dia. So sebenarnya aku rasa macam maybe dia tak perform on jalan yang tak rata, tapi dia perform kepada jalan yang street bike ataupun jalan raya lah. Tapi untuk motor, ketinggian motor ni sebenarnya rendah je ya. Rendah je motor ni. Berat dia pun tak berat sangat, X200 dalam 132 kilo, motor ni berat dia 127 kilo je. Semua motor ni ringan sebenarnya, dan dia punya ketinggian motor ni pun dalam 770 mm. Which mean aku boleh naik motor ni, nanti aku demo lah macam mana aku naik. And then dia punya clearance pun 140 lebih mm macam tu lah. So motor ni dia rendah sebenarnya. Okay. So ketinggian aku adalah 165 cm. So kalau aku naik motor ni, ringan je. Kalau aku naik motor ni, okay, kaki aku dua-dua boleh berpijak, cuma aku tak dapat pijak full lah pasal ketinggian aku tak tinggi sangat pun. Okay, so dapat pijak depan sikit, duduk dapatlah pijak separuh kaki, macam tu lah. So untuk ketinggian 165 cm macam aku ni boleh manage motor ni dengan baik. Okay, ringan pula tu dan nimble. Okay, nak double stand motor ni pun sangat-sangat senang, memang ringan gila. Okay, untuk bahagian minyak dia bagi 10.5 liter 500 ml beza daripada X200, 10.5 liter. Quite not bad sebenarnya untuk kapasiti petrol. Okay, untuk bahagian radiator ni, aku dah naik motor ni dia punya temperature sangat-sangat stable guys, serius. Dan bagi aku dia punya radiator ni dia pakai 2 layer rasanya, 2 layer punya radiator, dan dia pakai spek data cap 1.3. So maksudnya radiator ni besar jugalah sebenarnya. Tengok apa teknologi yang ada pada Avita Viper 180 ni. Selain daripada ABS, TCS dan sebagainya, dia juga bagi teknologi TFT meter. Okay, tengok meter dia agak lama di loading. Pisang sikit lah. Okay, ini wallpaper, salah satu wallpaper. Bila aku kata salah satu, sebenarnya dia boleh tukar wallpaper. Ini salah satu wallpaper dia yang cantik lah. Tengok sini ada, sekarang dia tengah record dashcam lah. Okay, so TFT ni bukan TFT biasa, dia boleh touchscreen. Dia boleh touchscreen guys. Okay, boleh touchscreen. Okay, dan ni kamera hadapan. Okay, susah dapat teknologi TFT yang di touchscreen ni. Viper je ada rasanya. Okay, untuk teknologi dia punya meter dia atau TFT meter dia ada voltmeter, dia ada masa, dia ada tarikh, dan dia ada auto stop punya indikator. Ini indikator macam ABS, TCS, engine check. Ini dia punya speedo, ni dia punya RPM dalam bentuk nombor. Okay, so sini dia punya odor, dia punya minyak, ini dia punya trip, dan dia punya temperature. Okay, so kalau tengok kat home, sini ada setting untuk ABS tutup ataupun buka lah. Sini ada TCS, nak close ataupun nak on. Pula macam maintenance. Okay,
Ini bahagian information, dia punya mileage maximum, average speed, and then dia punya diagnosis untuk bahagian ECU dia. Okay, untuk bahagian ECU info, sini dia ada bacaan daripada ECU dia. Pening juga nak baca ni. Banyak sangat dia punya bacaan. Okay, and then tu je lah kot. Sini bahagian orang kata dia punya wallpaper lah. Kita ada 6 wallpaper yang dia bagi. Salah satunya ni lah tadi kau pakai, ataupun yang ni juga. Ni day mode, ni night mode, ini auto mode. Auto mode ada 2, kita boleh custom. Untuk bahagian kamera, dashcam, sini ada dashcam dia dengan record. Ni bahagian playback, dia ada video untuk playback. Nak remove pun boleh. Video yang sebelum ni, sekejap kita tengok. Dia akan bagi video lama lah. Then play je. Okay. Video kita boleh download nanti dekat apps dia. Okay, ini bahagian set. Kalau kita nak video tu looping berapa minit, aku buat 3 minit. Dan dia punya format adalah quick format atau AVI lah. Okay, kalau nak off camera pun boleh. Ni gambar, kalau kita ada ambil gambar, dia akan masuk dalam tu lah. Okay, ini bahagian map. Dia ada bagi map dia sendiri, tapi kita kena scan. Dia punya app dia, scan, tekan, dan dia akan keluar. Ini download, download sama ada nak Google Play untuk Android ataupun Apple Store lah. So download, dia akan keluar app iLink. Okay, app iLink dia akan keluar lah. So tapi make sure kena on Bluetooth dan Wi-Fi lah. On Bluetooth dan Wi-Fi. So dia akan search. So dia ada bagilah dia punya nama Wi-Fi dan nama Bluetooth dia lah, KTEY DA2 BD5. Join. Okay, so dia dah keluar dia punya apps dia. Inilah apps dia. Dia sama app dia macam yang Nova 250 tu lah. Cuma ni lagi canggih sikit pasal dia boleh touchscreen. Tapi dia punya app sama je. Okay, kat sini dia ada screen mirroring. Screen mirroring, dan dia ada address, search address, local music dan recorder. Waze ke apa kan. Kita start screen mirroring. Okay, start broadcast. So kita dia keluar dekat screen tu, dia keluar kan. Lepas tu kalau buka lah korang punya map, Google Map. So kau boleh pergilah contoh restoran. So dalam TFT meter ni dia keluar aplikasi yang dalam handphone kita lah. Apa yang keluar dekat handphone kita, dia akan keluar dekat TFT meter. So kalau kita tak suka vertical, kita tukar pada horizontal. Tukar horizontal, dia akan real time jugalah, dia punya timing agak smooth juga, agak smooth. So handphone ni kita just letak dalam poket ataupun dalam laci lah. Tak dalam laci, and then kat sini pun kau boleh tengok dia still ada overlay data. Contoh macam masa, tarikh, indicator engine, TCS, ABS. Bawah ni dia ada minyak juga. Bawah ni ada suhu dan kmh. Kat sini kmh. Okay. So sambil, kalau dia best kalau kita waktu hujan tu, kita takkan nak letak handphone dekat phone holder dan kena hujan lah, nak tengok map macam mana kan. So screen mirroring ni boleh jadi untuk waktu-waktu yang orang kata handphone tak kena hujan lah kan. Screen mirroring je yang akan tunjukkan kita punya navigation. Okay, buka YouTube ke apa kan, memang dia akan keluar. Dia akan keluar. Kalau main game ke apa ke, semua akan keluar. Apa golongan-golongan yang orang kata yang perlukan motor macam ni lah. Okay, untuk orang yang bekerja kan, bekerja makan gaji. Buat Grab pun boleh juga sebenarnya. Buat Grab ke, for Shopee Food ke. Orang yang ada kerjaya kan, orang yang
dia utamakan yang orang yang kerja yang jarak yang lebih kurang dalam 50 km, 40 km kan. Atas jalan tu lebih kurang sejam tu, sebenarnya motor ni sangat sesuai untuk korang. Pasal bila kita tahu kan dia punya kapasiti minyak dia 10.5. So kalau motor Kapcai tu dalam 5 liter 4 liter tu kadang-kadang kena isi minyak seminggu 3-4 kali kan. Maybe lah motor ni boleh isi dalam seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, pasal dia punya kapasiti minyak dia. So sesuai macam aku kan, sesuai isi minyak seminggu sekali je. Ada motor-motor macam ni kan. So motor ni pun kalau ikutkan untuk bandar okey, sebab ringan, and then dia tak berat sangat, and then dia boleh dalam highway juga, pasal motor ni dia combine handlebar sama dengan Chery Maxi yang lebih daripada 150, 160. Orang nak macam CC lebih besar sebenarnya untuk lebih santai dan ada power pickup yang best lah sebenarnya motor ni dalam bandar. Okay, so banyak pilihan dah untuk Malaysia ni. Terdapat CC yang lebih besar 180. Okay, bagi aku 7 video untuk kali ni. Okay, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kalau ada video lain, insyaAllah kita jumpa next video. Dan Assalamualaikum.